hafal kan biasa lagi kena anak amdu. Kata Haji, amda buat anak amdi dekat. Dua ataupun jahil si anak ada dua anak amda. Okey anak amdu. Hanya batu kiraah Haji. Namanya lahan yang bisa merubah makna. Anak amdu dengan anak amda beda mana kan? Anak amdu kerana ya kan? Anak amda lamir anda. Jadi punya kata berubah anak amdi kan lamir antinya berarti lahan yang bisa merubah makna. Punya jahil lagi nya batal kira Haji batal. Tapi punya lahan yang hanya berubah makna seperti berkata nak budu dengan kisrah ba, nak bidu. Ataupun patah dia ba, nak badu. Kata Haji? Nak budunya hana berubah makna. Walaupun beda harkanya hana berubah makna. Maka tidak mudarat. Punya hana berubah makna hana apa. Akan tetapi haram beserta sengaja dan mengetahui. Punya dah tepa, nak budu. Tapi dah ke nak badu dah pun nak bini dah lupa. Tak lupa yang alah sengaja nyan harum. Nyan sembahyang ana berarti seperti bahawa berkatalah alimuna dengan waw ganto ya. Kata Haji alimina. Kena alimun. Hanya berarti wajib ulang qiraah Haji. Haji dari kalimatnya hingga ataliku. Bukan nyantau ataliku juga wajib ulang. Kan menyesang kira rukuk sebelum iadah batallah salatnya. Menya nak ulang dah rukuk aju. Nya batu. Nampak menyesang kira tanya Haji dah kena Al-Quran. Al-Fatihah Haji Al-Quran lebih long. Yang kibanjara berarti ganto Al-Fatihah baca zikir buku yang dibaca aju. Jadi alhamdulillah dibaca. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat gugur sabah huruf daripada Al-Fatihah. Dari tung Al-Fatihah berubah hurufnya baca zikir sekadar huruf Al-Fatihah. Quran aja zikir zikir hanya Quran lebih long. Kita baca diam dengan kadar Al-Fatihah. Berarti im. Yang gua baca Al-Fatihah berminat tu saya minat. Nya berarti im berkadar minat dan juinan yang untuk bapa im gro berkadar minat. Hana ada pekul pun nak man zikir hanya Quran lebih long. Berarti dia macam berkadar Al-Fatihah.